Setup update 24 Oktober 2025, iaitu pada hari Jumaat. Zone dah di-identify berlaku pada jam 12. Okay, 12 nampak Okay, lepas tu zone tu adalah lebih kurang 12 tick, 4441, 4429, 12 tick. So kita lihat dekat sini kan dia setiap arah berlaku sebelum pukul 12.30. Dan kemudian user should be boleh participate within the buffer ataupun within the zone. And then let's say lah kita participate this trade to buy, sebab arah tu adalah arah buy. So kita participate untuk buy. Kemudian dia naik, tapi ni bukan tipe 1 ni, ini buffer tau. Dia naik tak tipe 1 kat atas 20 tick, ni bukan Dia naik lepas tu turun. Dia sideway ni, sideway ke panjang sampai pukul 5 dia break bawah. Pukul 5 dia break bawah ni, kita sebenarnya ada option untuk recovery. Tapi since dah pukul 5, kita dah tak masuk lah untuk recovery. Sebab you bayangkanlah, sejam je masa remaining untuk kita fight. So untuk walaupun dia turun, kita consider tak participate dengan ini punya recovery. So untuk setup yang hari Jumaat hari tu, kita dalam keadaan loss, plus minus lebih kurang dalam 12 tick ataupun lebih kurang dalam 12 tick lah, sebab race ni adalah 12 tick. Plus minus mungkin ada lebih sikit lah. Okay, so kita dalam keadaan loss untuk setup hari Jumaat.